Guys, welcome back to my channel. Good day, this is my call. Press play now, we're standing tall. Let us spell it H-E-L-M-Y. Sky's the limit, watch us. Amy ada free time and Amy cuti sebenarnya. And then Amy nak jumpa kawan-kawan Amy. Tapi mesti Amy akan pergi dekat tempat kerja Amy lama kan. So kat situ ada ramai kawan-kawan Amy yang Amy boleh interview. Sebab Amy nak buat satu interview tentang, kalau untuk perempuan, dia pilih lelaki yang handsome ataupun yang kelakar. Dua je tau, dua tu je. Tapi mesti orang akan ada bagi jawapan lain kan. Kami pernah upload post dekat thread. And bila kita tanya soalan dua tu je, tapi ramai orang cakap nak yang kaya, nak yang kaya, nak kaya. Orang sekarang memang materialistik ke guys. Kita nak interview secara depan-depan, nak tanya soalan ni secara depan-depan dengan kawan-kawan ni. Alright? So let's go. So Intan, aku ada satu soalan. Aku nak tanya kau. Ni soalan dia macam, dia jenis soalan yang dia tak ada betul, tak ada salah. Personal ke public? Dia macam relay. Relay? Dalam relay lah. Okay, kalau kau ada partner, kau nak pilih yang handsome ke yang kelakar? Yang handsome lah. Kenapa? Sebab aku jenis yang tengok muka orang tu, tengok yang sedap mata memandang. Okay. Kalau tak handsome pun, handsome yang jaga penampilan okey lah. Kalau tak ada rupa pun, tapi kalau penampilan dia boleh buat rupa dia naik, aku okey. So maksudnya dia kena pandai dresa. Yes. So sekarang ni kami nak interview Sam pula. Tadi kita dah interview Intan. Tapi untuk kali ni, walaupun korang nampak background toilet, tapi you guys jangan risau sebab dia tak berbau lah. Okay, so soalan dia adalah, Sam pilih lelaki tu yang handsome ke kelakar? Tengok kepada kelakar lah. Kenapa? Kalau kelakar, tapi sebenarnya prefer pada attitude. Okay, so nak benda lain ni. So tak nak handsome, tak nak kelakar. Boleh lah. Kelakar, tapi prefer kepada attitude. Maksudnya kelakar pergi dulu ke attitude dulu? Attitude. Okay, lepas tu baru kelakar. Attitude apa yang Sam perlukan? Alamak. As a partner Sam. Kalau attitude tu macam, kenalah tengok dia macam, dia ni baik tak? Cara dia layan perempuan macam mana? Cara dia dengan kawan dia pula macam mana? Dengan orang tua macam mana? Elok ke tak? Baik ke tak? So maksudnya nak orang yang menghormati orang tua. Ya, betul. Typical. Okay, tapi it's a good answer. Okay, thank you Sam. Kita akan interview orang lain pula. So macam ni juga. Tak payahlah aku pegang macam gini. Yang aku pegang macam gini pahal. Kalau Siti mencari someone, Siti prefer partner yang handsome ke ataupun yang kelakar? Kelakar. Okay, dia nampak macam ragu-ragu sama ada handsome ke kelakar. Mungkin dia nak pilih dua-dua. Mungkin Kalau nak pilih dua-dua pun boleh ke? Boleh, nak pilih dua-dua lah. Okay, kenapa? Sebab kelakar tu untuk kita, handsome tu untuk keturunan kita. Oh, sekarang memang zaman perempuan-perempuan mencari untuk next gen keturunan dia nak yang handsome. Okay, tapi dia punya kesimpulannya Siti seorang yang tamak lah. Sebab dia nak dua-dua, tak boleh pilih satu. So tadi kami dah tanya dengan Siti, dah tanya dengan Intan, dah tanya dengan Sam. So kali ni kami nak tanya dengan Puan Aliana. Bukan Aliana. Sebab still single. Okay, so kalaulah Aliana seorang yang single kan, seorang single. Walaupun sekarang kita jangan fikir status kita sekarang. Kita fikir kita single. Okay, nak cari prefer partner tu untuk jadi kita punya partner tu, nak yang handsome ke nak yang kelakar? Kelakar. Tuan tak kelakar? Oh, maksudnya bukan ciri-ciri lah? Tadi juga tak ada status kan? Gura-gura. Saja je. Bongok lah. Okay. So, kenapa nak kelakar? Sebab tak bosan kot. So, sekarang bosan lah? Bukan. Tak bosan? Tu je? Sebab tu je lah? Tak bosan sebab lah. lain mungkin macam boleh menceriakan kehidupan ke? Yelah, kalau macam tak bosan kan menceriakan. So, maksudnya hidup ni tidak ceria sekarang? Tuan kelakar apa? Kelakar. Korang so gelak kan? Semua diam. Lupa. Tuan tak kelakar tapi saya yang kelakar. As
a single. Okay, kau single ke? Aku tak tahu lah kau single ke tidak. So kadang-kadang kita tak tahu. Tahu dah ada orang punya kan. Kita tak tahu. So kita tak perlukan. Saya nak tanya satu soalan ni. Kalau kau tengah single sekarang, okay, so Nisa prefer lelaki yang handsome ke yang kelakar? Nisa jenis yang senyap, tak banyak cakap. So kalau kelakar ni dia menghiburkan lah. Nisa tak suka orang yang handsome lah. Handsome tu bonus. Tak kisah apa dia. Sebab bila Nisa jumpa orang yang handsome, sebab Nisa terlalu macam tu. Bye. Tapi dalam interview ni macam tak suka orang handsome. Itu sekadar untuk tengok-tengok je lah. So kita tengok macam handsome-nya dia macam tu je. Bila tentu handsome tu dia baik, no. Dia jujur ke ni? Jujur, saya jujur. Betul Saya jujur. Jujur, no. Nampak macam muka tak jujur. Jujur, saya jujur. Saya tak kisah dia handsome ke tak. Yang penting dia kelakar, dia baik. Dia je. Baik pula tamaknya. Nak kelakar ke nak baik? Nak kelakar. Saya nak kelakar. Okay, kesimpulannya Nisa pilih orang yang kelakar, tapi bila jumpa dia suka yang handsome, tapi nak yang baik. So dia tak tahu sebenarnya dia nak apa. Kalau Okay, terima kasih.